Salam sejahtera. Slow sikit lah hari ni. Sebelum tu saya minta maaf lah kalau 3 hari ni saya agak over kadang-kadang. Sebenarnya saya ni, karakter saya ni sebenarnya pemalu. Betul, terus terang macam tu saya cakap. Tapi sebab saya berniaga, so saya cuba bersifat, bukan kita ingat kemaluan tu lain kan. Malu, bukan malu. Introvert. Alhamdulillah banyak kursus ni yang saya ikut. Sepatutnya kursus ni pun yang pada hari ini, bukan pada masa ni sekarang ni, saya kelas dengan kursus KPDN dekat Senayo. Kenapa saya pilih MDEC? Sebab the best. Satu, dia punya, sebab saya tengok dia punya isi kandungan lah, apa yang saya nak belajar dan apa yang diorang sediakan. Saya pilih untuk masa ni, saya kat MDEC, saya datang. Dan saya satu yang saya silut lah antara banyak-banyak kursus saya ikut kan. Terima kasih ketua pengawas. Mostly kita semua on time lah. Saya semenjak saya buat bisnes ni, satu saya jaga masa. Kena on time lah, jangan lambat. Jangan susahkan orang lain. Kita kalau janji pukul 8 tu, kita datang 7.50, 7.55 okey lah. Sebab kita, kesilapan kita satu orang tu menyusahkan orang lain. Itulah, MDEC ni betul-betul on time lah. Terima kasih banyak lah. Tahniah, tepukan kepada MDEC. Itu betul-betul saya respect lah yang lain. Masa dia betul-betul. Dengan lepas tu dia punya course kan, betul-betul ikhlas lah nak mengajar. Bukan just nak datang je, nak mengajar apa semua, habis tu dapat payment, hai bye-bye lah. Tapi saya tengok lah dengan cara apa yang saya tengok kan, dan kita tak minta, diorang datang, diorang offer, diorang punya kepakaran apa semua kan. Saya look lah juga semua tim-tim coach, tim-tim yang handle program ni berjalan lancar, mengasih makanan sedap, tempat tinggal sedap, suasana sedap, dan rakan-rakan semua ni alhamdulillah. Terima kasih banyak supporting, sama-sama kita saling membantu. Dipanjangkan umur, dipanjangkan usia, diberi keberkahan usia. InsyaAllah kita boleh berjumpa lagi lepas ni. Saya doakan semua, semoga sama-sama kita berjaya lah dunia dan akhirat. Amin.